Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kita kali ini, saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah kesemua dalam urusan e-invoice. Yang pertama sekali, ni adalah data customer saya. Saya nak tunjukkan kepada anda. Sekarang ni data dia ni bermula daripada tahun bermula daripada tahun 20 lagi. Saya nak ambil ni data ni supaya jadi data tahun 2025 saja. Okey, kita klik tool dan kita maintain mode, form mode. Okey, kita klik new. Sini saya bubuh invoice semasa. Okey, invoice semasa. Okey, huruf besar. Invoice semasa. Okey, selepas tu kita klik kat sini, kita ambil yang invoice, sale invoice. Okey, kita cari dekat sale invoice. Okey, sale ni invoice. Okey, lepas tu kita klik kat sini customize filter. Kita klik kat filter, kita add ni, kita ambil sekarang ni untuk tarikh. Okey, kita ambil sliv.date. Okey, sekarang ni kita masukkan pada tarikh awal tahun. Okey, sekarang ni awal tahun 2025. Equal ni kita buat greater than, is greater than. Okey, sekarang ni greater than ni kita ambil 31/12/2024. Klik OK. Kita klik save. Dan anda kalau sebelum pada ni nampak tahun 2022, kita pangkah dulu kat sini. Kita klik sales dan kita klik invoice, dan paparannya keluar macam ni. Dia ambil yang tahun 2025 sahaja. Jadi sekiranya dalam database anda berat, kita boleh kumpulkan macam ni. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.